result dia, hadiah dia buat kita jadi kuat lah, jadi kuat. So masalah ke ujian ke datang, walaupun terkejut, siapa minta ujian dugaan, tak nak please, aku nak hidup tenang, aku nak hidup bahagia, tolonglah masalah ujian pergi, tak nak, jangan datang dekat. Tapi sebabkan daripada pengalaman, disebabkan tak putus asa tu, apa pun datang dalam diri tu rasa macam insya-Allah tak apa, yakin sebab Allah dengan aku, dan aku boleh. Sebelum ni pun macam-macam datang, boleh hadap, boleh hadap, boleh apa tu, terjah, boleh face benda tu. So masalah macam ni insya-Allah terjah je lah, face, hadap je lah. Itu yang sebenarnya kenapa orang-orang kat luar sana kan kita rasa macam ujian ni berat, macam mana kau boleh hadap? Macam tu lah, hadap je lah. Sebelum ni dia banyak hadap benda-benda berat. So ada juga ujian, masalah berat datang, dia rasa macam kehidupan berat ke tak berat ke, memang kena hadap. Sebab kalau kita lari, menyorok ke apa, sama juga, benda tu takkan selesai. Atas pengalaman sendiri tak, kalau kita menyorok, lari, takkan selesai. Dan Fiza pun macam tu juga. Kalau Fiza macam ada masalah ke, macam ada ujian ke, ada salah faham dengan orang, Fiza tak suka bergaduh. Fiza jenis yang nak harmoni. Kira macam Fiza sebelum ni peacemaker, nak semua harmoni. Tiba kalau macam ada orang marah, mak ayah marah atau orang keliling marah, Fiza rasa takut. Tak boleh. Dia marah, Fiza kena buat semua harmoni, tenang. So kalau orang marah, Fiza suka menyorok semua kan. Tapi makin Fiza menyorok, makin tu masalah tu besar. Masalah besar. Tapi bila buat keputusan, belajar dari kesilapan kan, apa punca dia, kenapa masalah makin besar, tak pernah selesai. So ada je masalah, ada je ujian, ada je salah faham. Kita tenangkan diri, masing-masing tenangkan diri. Lepas tu bincang, kira macam face the challenge, face problem tu. Masa tu apa masalah pun kan boleh pecahkan sebab kita face. Sebab kadang-kadang masalah tu dia kecil tau, tapi bila kita lari, kita macam create dalam fikiran kita, imaginasi kita,